Fear or Pizza, anything you like. So hari ni I cuba try untuk buat makeup tutorial inspired by Datuk Siti Nurhaliza punya music video Tujuh Nasihat. So it's all about pink, 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 pink. And yeah, I dah cuba and yeah, it looks good. It's inspired, but semestinya it has to be the same. So okay, sempena, especially sempena nak dekat Hari Raya Haji ni, so mesti ramai orang nak balik ke kampung. And so korang boleh try tiru gaya ni, try this makeup, and I will show you a tutorial. Let's get on with the tutorial. Hai semua, so I akan tukar ke suara sebab bila I record dengan suara bunyi macam-macam ketang-ketung, orang tengah masak dalam minyak horn lah. So kita explain dengan suara je. Okay, first kita start dengan concealer. So sekarang ni I dab biar dia smooth. Oh, tengok tu simplicity. Lah ASMR tu kan. Lepas tu ni foundation untuk cover up all my imperfections. So, okay, dab. Okay, flawless lah gitu. So, next kita pergi kat kening. So, Datuk Siti ada kening tebal sikit dekat tengah-tengah depan dia. So, I cuba nak recreate, but I touch gula sama tak. But I cuba lah. So, next is blend kat tengah tu. So, dia tak nampak macam straight. Korang dengar tu bunyi ambulance kat belakang tu. Aduh, hey. Okay, next kita baking dengan baby powder. Okay, so let it set for a few minutes. And then kita akan pergi ke eyeshadow. Eyeshadow kita guna pink. Okay, buat penuh dekat mata tu. Lepas tu kat bawah dia letak coklat sikit. And that's it. Tu je, simple gila. On the yellow first, kita akan pilih yellow too and put it in the middle here. Struggle sikit lah nak buat ni. And oh no. So okay, kita pakai tengah-tengah juga. Okay, sorry guys kalau I punya explanation ni tak betul-betul tepat. I'm not a MUA, but it's okay. Now it's eyeliner and then I put on lashes. Kalau tak letak lashes pun tak apa. It looks nice already sebab kau nak pergi beraya kan. Tada! So next is contour. I contour dekat hidung eye. So nampak hidung macam Datuk Siti. Sebab I selalu tengok dia buat contour banyak gila. So it's a must. So and next is blush. And then lipstick. Lipstick I buat simple and light je. Guna pink because our look is all pink. And now the baju. Oh, magic. Lepas tu, tudung. So ambil shawl tu buat sebelah pendek sebelah panjang and then pin dengan brooch kat bawah dagu and then masukkan yang pendek kat bawah panjang tu and then yang panjang tu naikkan ke atas and then guna jarum peniti. Mana jarum penitiku? Okay, lepas tu mas pinkan dia. Dah siap. Nak pipit jangan tak dihirau. Kusar esok kesarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau. Gusar esok engkau yang I nak share hari ni video ni disponsored by Sihat Minders punya product which is Divine. Tengok lawannya kotak dia. So this product boleh bantu untuk merawat masalah kulit, jerawat, parut, stone mata kata, macam tangan gelap ke, muka cerah tangan gelap. Oh, macam mana nak salam orang tu, malu kan. So macam hari ni I pakai ni je sepanjang 1 bulan and masalah jerawat I semua hilang, alhamdulillah. And then macam parut-parut semua dah like slowly nak fade lah. So and I memang suka. So anything you boleh go to my description and there ada link dekat bawah tu, korang boleh je terus tekan link tu and then korang boleh order kat sana. Okay? untuk kau jaga.